Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita untuk video yang berikutnya. Pada video kali ini, saya nak kongsikan berkenaan dengan fasa market. Okay, so kita kena tahu apa itu fasa market. Okay, yang pertamanya kita faham market ada dia punya high dan juga dia punya low. Okay, so kita ada dia punya high dekat area sini, kita ada dia punya low dekat area sini. Alright, ini adalah pergerakan market, naik turun ataupun turun naik sama sahaja. Okay, naik turun ataupun turun, kemudian naik sama sahaja. Okay, sama sahaja. Tapi kita perlu faham fasa market. Fasa yang pertama yang perlu kita tahu, okay, yang perlu kita tahu adalah fasa breakout. Apa itu fasa breakout? Okay, market naik dan market turun. Waktu dia naik, dia buat apa? Waktu dia naik, dia buat dia punya level high dekat area sini. Okay, dia buat level high dekat area sini. Okay, dia buat level high. Kemudian berlakulah fasa breakout apabila candle close di atas level high. Okay, so dekat sini berlakulah satu fasa breakout. Okay, jadi level high dekat sini ni dah termati dekat sini. Okay, so level high kat sini dah termati sebab berlakunya fasa breakout. Bila berlakunya fasa breakout, kita akan ada satu level origin. Okay, origin move. Okay, origin move dekat mana? Dekat sini. Low dekat sini adalah origin move. Kenapa origin move? Berlakunya fasa breakout ini bermula titik tolaknya daripada sini. Okay, kita ada satu level low dekat area sini. Okay, ada satu level low dekat area sini. Bila berlakunya fasa breakout, dia punya origin move dia dekat mana? Origin move dia yang ini. Okay, level high dekat sini dia punya origin move. Okay, kita ada satu level low sini dah dipecahkan. Dia punya origin dekat mana? Originnya dekat high yang ini. Okay, itu dia punya origin move. Okay, kenapa origin move? Sebab origin move ini akan menjadi zone. Okay, high dan low bukan zone, tetapi high dan low adalah level. Tetapi bila berlakunya breakout, origin move adalah zone. Walaupun origin ini juga adalah low. Okay, origin ini juga adalah low. Okay, kita faham origin juga adalah low, tetapi ini level low yang akhirnya menjadi zone. Ini level high yang tidak menjadi zone. Kenapa? Level low ini melakukan breakout. Katakan level ini, katakan ketika ini market turun. Okay, katakan yang ini, market ni turun sehingga break low. Maka dekat sini akan menjadi, origin ini akan menjadi zone. Okay, origin akan menjadi zone. Tetapi origin ini tidak menjadi zone sekadar level high. Sebab dia tidak melakukan breakout. Zone hanya berlaku apabila sudah berlakunya breakout. Okay, so dekat sini kita perlu faham. Jadi level low ini selain level low, dia juga menjadi satu zone. Okay, jadi ini adalah fasa breakout. Fasa breakout. Okay, fasa breakout dekat mana? Dekat sini. Ini fasa breakout. Selepas fasa breakout, apa berlaku? Setiap kali breakout mesti akan ada retracement. Okay,
retracement. Retracement ke mana? Ke dalam zone. Ke originnya. Tetapi tidak semestinya dia akan masuk zone. Itu kita kena faham. Ini fasa retracement ke dalam zone. Daripada zone, market naik semula. Kenaikan ini adalah fasa trending. Okay. So, ada satu fasa retracement. Okay. Ini semua adalah asas pergerakan market. Fasa retracement ke dalam zone. Ataupun, walaupun dia tak masuk zone, dia pun adalah fasa retracement. Kita tak fikir bab entry lagi, tapi fasa-fasa dia. Kemudian dia naik semula, ini adalah fasa breakout. Fasa trending. Okay, fasa trending. Naik balik daripada fasa retracement, itu adalah fasa trending. Tapi tak semestinya trending, dia akan terus naik tinggi. Tak. Asalkan daripada fasa retracement, dia ada berlaku kenaikan, itu fasa trending. Tak semestinya dia perlu break level high dekat sini pula untuk jadi fasa trending. Tak. Okay. Asal dia reject semula asalkan dia reject selepas fasa retracement, itu adalah fasa trending. Tak semestinya dia perlu break level high di sini. Okay. Sebab kalau dia break level high, ini akan kembali menjadi fasa breakout. Kemudian dekat sini akan kembali jadi fasa retracement. Lepas tu dia akan jadi semula fasa trending semula. Okay. Sebab itu fasa trending tak semestinya perlu break level high. Asalkan selepas fasa retracement, dalam zone dia buat rejection, dia naik pun itu sudah menjadi fasa trending. Jadi kita perlu faham market berada di fasa yang mana. Okay. Daripada fasa breakout, fasa retracement dan fasa trending, ada dua peluang untuk kita entry. Peluang untuk kita entry adalah pada fasa retracement. Okay, fasa retracement. Berlakunya breakout, kita akan cuba cari sell untuk ke dalam origin ataupun ke dalam zone. Okay. Ini adalah untuk entry kita yang pertama. Okay, entry kita yang pertama. Entry sell. Daripada sini pula, selepas itu fasa trending, di sini kita akan cari peluang untuk kita buy. Okay, sebab itu contoh. Kita ada satu fasa breakout. Okay, candle dah break low dekat sini. So, open candle baru dekat sini. Fasa retracement, yang ini kita cari peluang untuk buy pada open candle yang baru. Sebab itu, lepas berlakunya breakout, retrace. Breakout je retrace. Okay, breakout saja retrace. Tetapi, tak semestinya kita akan sell pula dekat fasa trending. Sebab kalau tak ada peluang nak sell, kita tak boleh nak sell. Tetapi, once breakout, ada retracement. Break low. Okay, break low. Ada tak retracement? Okay, dia turun lagi, turun. Tapi, dia buat retracement. Break high. Ada tak dia buat retracement? Ada. Dia turun buat retracement. Break low dekat sini. Ada tak dia buat retracement? Ada. Nampak dia naik balik fasa trending. Break low dekat sini. Ada tak dia buat fasa retracement? Ada. Dia naik balik dekat sini. Fasa retracement. Okay. So, itu semua adalah fasa pergerakan market. Daripada fasa-fasa inilah, selepas itu kita akan mudah mencari peluang untuk entry. Okay. Alright. Okay. So, selepas ini, kita akan masuk kepada topik yang lain. Tetapi untuk topik fasa, kita telah selesai. Dan saya harapkan daripada perkongsian ini, kawan-kawan akan dapat manfaat. Okey?
So, itu sahaja dari saya. Terima kasih.